Jadi sejarah ini, dia terkait dengan identiti kita, jati diri kita, kepemilikan kita, hak kita sebagai orang yang dijajah pribumi ini. Maka bila sejarah itu kabur, terpesong, hilang, tak ada kekuatan, direndahkan, dinegatifkan, maka sejarah kita ni, dia akan menjadi musuh pada kita. Dia akan membinasakan. Dia akan menjadi punca kepada orang gelak, ketawa dan remehkan kita. Dia akan menjadi punca orang menuntut hak, bahawa kita ni tidak ada hak, kita ni pendatang, kita ni bukan asal daripada sini, bahawa kita ini sebenarnya bukan menyumbang, mereka menyumbang sebagainya. Maka mereka boleh tuntut dan kita akan kehilangan hak. Jangan main-main dengan sejarah ni. Di Afrika, banyak bangsa di Afrika itu telah kehilangan tanah. Mereka mungkin terpisah kerana perang atau pergi keluar negara. Balik tak boleh cakap bahasa tempatan. Dan tak ada dokumen-dokumen sejarah yang buktikan bahawa mereka asal daripada kaum atau bangsa tertentu. Mereka hilang hak. Mereka hilang tanah air. Kerana masuk mahkamah tak lepas. Tak ada bukti. Sejarah menunjukkan bahawa mereka ni orang asing. Ada jadi macam tu. Jangan main-main sejarah ini. Kita ni, terutamanya dalam konteks satu bangsa yang melepasi zaman penjajahan yang sangat lama, kita dari sejarah ini sudah terikat. Sejarah kita bila bincang mesti kait dengan elemen penjajahan dan kehadiran orang asing di sini. Jadi kalau sejarah ini dikaburkan, dipesongkan. Orang buat macam ni, orang nak pesongkan. Anda semua tahu, saya tahu tentang apa yang wujud pada hari ini, satu usaha untuk memesongkan, merendah-rendahkan, meremehkan sejarah pribumi ini dengan begitu hebat sekali. Tapi kita ni bernasib baik. Rekod-rekod sejarah, tulisan ahli-ahli sejarah barat, pengkaji-pengkaji, dia memihak pada kita. Jangan risau tuan-puan. Selagi ada ahli sejarah yang bercuba untuk pertahankan kebenaran sejarah, maka sejarah kita ini akan dapat berdiri tegak, tidak akan goyang. Tetapi kita harus tahulah, kita sendiri sebagai seorang ahli dalam bangsa ini mesti tahu sejarah, mesti faham. Kalau kita ini tidak menjadi pendokong, kalau kita tidak mengambil inisiatif untuk pertahankan, kalau kita tidak percaya dan kita meremehkan sejarah kita sendiri, maka orang lain akan merampas sejarah tersebut. Jangan lihat pada orang lain lah, lihat pada diri kita sendiri, kelemahan-kelemahan kita, sampai orang boleh remehkan. Baik, pentingnya sejarah ni, seperti saya kata tadi, orang lain tuntut. Mereka mahu itu, mereka mahu ni, ubah itu, ubah ini, masukkan itu, masukkan ini. Kita ni diam. Walaupun sejarah pada ini, kita ni dalam keadaan gambaran dan natifnya begitu teruk sekali. Dan natif sejarah ni kita ambil. Kita sambung natif. Sejak zaman kolonial datang berperang membunuh di sini, wujudkan satu tafsiran tentang masyarakat Melayu, kita ambil jadikan dia sebagai sejarah. Walaupun kita diberi peluang lebih 60 tahun mereka ini untuk rombak semula, nilai balik. Anda fikirlah mana tempatnya, mana programnya yang kita nampak sejarah itu telah dinilai semula. Secara komprehensif ni, sejarah kita ni dalam konteks pengaruh natif kolonial begitu kuat sekali, akar dia itu perlu dibuang, dibongkar keluar. Supaya dengan itu barulah kita dapat memperoleh sejarah yang lebih tulen dan lebih tepat ni.